Hai, saya Mr. Lee sini. Mari kita tengok Form 2 Matematik Pemfaktoran Bab 2 Part 2. Macam mana nak permudahkan, how to simplify. You tengok dua soalan ini sekarang, kita kena buat macam mana. Boleh tak saya terus potong YY? Boleh tak saya terus potong XX? Tak boleh sebab ada tambah tolak. Ada tambah tolak, you tak boleh terus potong. Tak boleh terus pemudahkan. So, langkah pertama yang you kena buat ialah pemfaktoran. So, macam mana buat pemfaktoran? Contohnya yang pertama ini, nampak ada 9 dengan 9? Faktorkan 9 keluar. Contohnya, you ambil 9 keluar. Apa yang tertinggal kat dalam? Tinggal X tambah Y. Siap bahagian atas. Bawah pula, you nampak ada dua-dua pun kuasa 2 sempurna. Perfect square. Kalau nampak kuasa 2 sempurna dengan tolak, terus buka 2 kurungan. X kuasa 2 jadikan dia X. Y kuasa 2 jadikan dia Y. 1 tambah 1 tolak menjadi tolak. Siap. Lepas pemfaktoran, tengok apa benda yang boleh potong. Tengok atas, sama dengan bawah, nampak? X tambah Y, potong, siap. Tinggal apa? Tinggal 9 ke atas dengan tinggal X tolak Y ke bawah. Siap, itu jawapan soalan A. Tengok soalan B pula. Nampak ini? Sama punya benda, tak boleh potong YY, tak boleh potong 9 dengan 3 kerana ada tolak. So, macam mana kena buat? Kena buat pemfaktoran. Atas, tak boleh faktorkan. Bawah, boleh. Kenapa boleh? Sebab 9 sebenarnya ialah kuasa 2 sempurna. 9 sebenarnya ialah 3 darab 3, iaitu 3 kuasa 2. So, nampak? Dia sama bentuk dengan ini. Boleh buat pemfaktoran jenis ini. So, apa yang you kena buat? Buka 2 kurungan. 3 tolak Y tidak berubah. Buka 2 kurungan. 3 kuasa 2 ialah 3. 3 Y kuasa 2 ialah Y. 1 tambah 1 tolak. Sekarang tengok apa yang sama. Nampak? Sama. 3 tolak Y, 3 tolak Y. Adalah sama. Potong-potong habis. Jangan lupa. Lepas potong, atas ni apa pun tak ada, tinggal 1. Ingat. Kalau potong habis, mesti kena tinggal 1. Oleh itu jawapan dia, atas tinggal 1, bawah tinggal 3 tambah Y. Siap. Kurungan tidak perlu letak. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.